yang confirm dah tak ada sijil halal macam kita kan, JAKIM. Dulu lah kita selalu macam tengok kadang-kadang kita punya saudara mara balik dari overseas kan, bawa balik coklat kan. Bukan main syok makan coklat kan. Bedal lah, coklat lah, apa jajan dari Jepun lah. Kadang-kadang tu agak-agak ada pernah rasa sangsi betul ke ni halal Jepun ni boleh pakai kan? Halal daripada ni boleh pakai. Macam mana tu? Puan Mira ada pernah tertanya tak? Kalau kita sendiri berada di negara yang majoriti bukan Islam, yang confirm dah tak ada sijil halal macam kita kan, JAKIM. So dia ada banyak lagi sijil yang kita boleh depends on. Contohnya macam vegetarian, terpilihlah produk yang ada vegetarian punya all about choices lah. Tapi kalau pun tak ada, tu juga nak juga makan.